Bang, abang wakil rakyat mana bang? Saya Ha. Pulau Dayang. Pulau Dayang Dayang. Kalau Mega Harapan, Biru ni UMNO. Assalamualaikum, apa khabar semua? Semua sihat selalu, kembali lagi dalam channel Pahang Studio. Kita nak cas TV kita dulu. Hari ni aku half day, jadi balik kita cas. Sebab malam ni kita akan gerak ke Mersing, di mana tepat jam 8 malam adalah hari pembebasan. Pembebasan ayah-ayah. Tu kita tengok malam ni muka-muka yang terlepas kandang. So aku sekarang tengah kembali barang. Jom, stay tune guys. Let's go. Alhamdulillah kita dah sampai. Tengok bapak-bapak yang baru lepas daripada kandang. Momen. Tak apa, minta maaf lagi senang daripada minta izin. Tak ubah apa tu? Buang angin. Dia cakap buat mabuk lah. Tak mabuk Ay, pastikan aku tengok pakai dia kan. Aku dah jual lah basikal aku. Tu yang naik balik Off season Rob. Off season. Fokus mancing lu. Kalau siapa nak duduk belakang, bawa belakang. Mana nak duduk depan, bawa depan. Geng Rohingya, Nepalis dekat depan lah. Rasa nak pulang aku duduk belakang. Dapat jumpa aku duduk belakang. Fighter duduk belakang Geng Bangla semua duduk depan. Bang, abang wakil rakyat mana bang? Saya Ha. Pulau Dayang. Pulau Dayang Dayang. Kalau Mega Harapan, Biru ni UMNO. Hitam tak tahu lagi. Hitam pebang. Hitam muda lah, muda. Sidik. Jadi kau kena buat satu tim kan. Mega kat belah mana, belah mana. Fighter Bangla ke? Macam mana? Baik abang. Macam mana Bangla tak kena ni? Kau buat apa ni? Kerja tak kerja ni? Kau bayar. Jadi bayar gaji pun. Kerja. Kerja kuat sikit. Kita Rohingya ni. Rohingya macam empat dah baik. Tu. Ada. Pancing lah sikit Bangla. Oh, betul. Ke Bangla. Apa bera? Bawa ku naik. Kita sunyi ibut ni Kita sunyi ibut ni. Senyap ke. Tak diikan ni Tak tinggal dengan kawan kan. Goyak mulut dia. Berat tu. Jangan lancar besar dah. Aku takut bapak lancar. Oi, tak masuk tali tu. Tak masuk standby. Ada sai. Ada saya. Dia dah berhenti meledak tu. Mantap ah. Maknya kan nak kacau depan. Tak kacau pun. Kan henti lah buat. Untuk sebelah yang lebih besar. Lebih besar Johor. Aku makan. Ini bawa ikan. Wah, tengok Meledak! Meledak! Wah,
kosong. Biji terus lah. YB kita ni, YB kita. Senyap ke YB kita? Biji tengah jumpa ni lah penduduk. Tak mabuk Jalan tuyul ayam tak mabuk Asal tak pergi yang depan, dia pergi yang tengah. Pergi waktu. Sebelah sebelah Kejap lagi lah. Dah makan kat benda borogon okey. Daripada lancau yang makan. Yang nak naik jangan turun. Dia dah mati tu. Kalau naik ni kau aku tu naik kan. Oh tu lagi. Ha. Ada lagi Mat. Mantap lah. Tak sia-sia lah sewa bangla. Tahun depan kena beli lah. Baju lah. Mati mana taknya batu dengan ikan. Batu lagi bagat. Mati. Dia tarik batu dia mati. Besar siap. Bagus lah. Kenapa kau makan yang ni bukan aku? Aduh. Why him? Itu kan dah aku dah. Siapa punya tu? Siapa punya tu? Dia okey. Okey. Ada Rin. Ha? Empat gurita dia makan. Baik ah. Sabar, ada tu. Ada tu. Abang tak gumbang. Abang tak dia tengok bagian naik. Tak Adin. Tak sia-sia lah bawa kau. Mana ni? Menggelatih. Abang guna ni dia tahan. Ada. Awak lahir-lahir pada mati. Tak, lain-lain keluar dengan joran. Ibu Sisi, baik ah. Cakap lah ibu. Ada. Bangker ada. Ada ke? Depan. Ibu. Ha. Baik lah. Pandai lah abang ni mancing bang. Abang keluar-keluar memang dengan mesin mangla bang. Terapu ke? Terapu. Ada saiz. Woi, sunyi oi bot ni. Sing sikit.
Kedua orang ni. Macam kedua orang ibu ni. Dia tak mati kalau dia masuk dia ada bunyi. Cukup 3 kali nak ikat abang kat unjang. Main-main Ha. Ke dah ada dah. Main lah. Tapi tak ada ni pun. Tak ada tu pula dah. Tak ada lawan pun. Ada belakang. Bawa balik. Ya, bot je bawa balik. Ada. Rapu tak kisah, yang penting dia makan ke apu ke apa. Yang lancau dah. Shoot. Okey, ada. Lambat kan orang kan. Alhamdulillah. Masuk tadi masuk. Kamera. Adikan. Jangan takut. Ui, lain macam kan. Lambat, makan lambat. Apa tu? Oh, pusing. Ibu. Woi, besar kan? Wuhuhu. Hei, Din lah. Siapa lagi? Minute. Who are you? Dua. Baik Adin. Lepas Din ni. Kau bawa barang apa ni, Din? Kau bawa barang apa ni? Kau dah boy pendek ke? Betul lah, doktor tanam buntat lah kat pendek dia. Abang ni pun pandai mancing abang. Oh, ni besar-besar ni. Ada. Tengok rock dia tu. Oh. Abang memang pandai mancing abang. Abang keluar-keluar dari perut dengan mesin bangla abang. Rohingya. Saya Rohingya. Ni bukan meledak, ni explosion. Melendut. Lecam je pun. Kejap. Pandai lah abang mancing bang. Dan ni memang fight bang. Kau tahu umpan apa ni? Yang orang cakap tak pakai ni. Tu lah. Umpan gurita Sarawak. Dia biar jarak, jangan kacau Pak Anu tengah bukit dia tak dapat ikan. Umpan apa ni? Umpan Pak Anu dekat ni ya. Umpan dia tak boleh pakai ya. Tak ada jatuh lah. Oh, umpan gurita tak ada pakai ya ni. Apa dia juga sini
Tengok awak makna kena marah. Oi, pandai lah. Pandai mancing sekarang. Tak ada. Petang baru dia kena. Itu macam lah. Ui, tak masuk kan? Besar ni, ada saya ni. Ya, cakap apaan, umpan ni boleh pakai. Tak masuk kan? Tak sesuai dekat orang tu. Tak kena dekat aku lah. Cute lah. Apa dia? Relax. Yang belakang tenang. Macam merah lah. Merah lah. Oi, gila. Gila sini bang. Apa, 2 ekor dia punya, Mat? Berapa? Sabar. Relax. Ini anda yang punya. Ini anda yang punya. Ini orang betul-betul lah. Aduh. Ambil gambar. Cakap apaan, umpan ni boleh tapi untuk orang yang betul. Aku yang tak betul, Mat. Abang tak just gambar. Dia cakap kurita ni tak boleh makan. Aku potong. Eh, umpan gurita. Tukar. Kurita boleh. Tapi betul bang dia tak nak guna seko. Tapi dia nak buat itu. Ya, tak nak seko dia potong. Dia tengok pun dia takut nak makan. Dia tak rasa umpan kurita ni. Kau tumpang aku kan? Itu duduk belakang berasap. Ya, selalu yang besar-besar memang sebelah aku kan? Marah kawan tu. Orang pakai kereta tu tunggu sekejap lagi panggung. Itu Ha, kena. Jangan gendong. Nak pam betul-betul. Kalau rasa penat, gulung je. Waktu bawah tu je gulung. Bawah tu gulung. Ya. Dah matikan tu. Dah jangan. Boyak bibir dia. Matikan tu. Bang, tulis sikit. Umpan tak boleh pakai lah apalah. Siap kena Pakai aku. tepaan. Kau bantu yang tak boleh pakai. Aku nak tukar. Elok dia pakai kurita dia pakai. Tak, petang ikan baru nampak gurita tu. Pagi tadi tak nampak, gelap lagi. Borong. Baik, berapa mana ni? Baik ah. Nas. Nah, apa tu? Apa tu? Dapur. Karpu. Dia dah urut. Yang lain jangan hasad dengki kuat. Ada. Apa lancar. Lancar. Memang dia lah. Untuk umpan. Aduh. Memang lancar boleh. Petang baru dia lagi. Mantap lah. Okey dah kan? Jap. Orek. Apa? Dua-dua dia punya, Mat. Kejam Syak. Aku pula yang sakit mata tengok. Tak nak kasih kawan-kawan, Mat. Mana? Tak usi. Depan dia. Jalan ni di seorang tu dapat ikan kan. Kalau ikut tengah apa? Kejam. Oi, pakai gurita. Pakai cumi-cumi je lah. Cumi Kawan lah. Tengok siapa yang kena. Woi. Sebelah aku yang makan. Baik. Okey. Baik.
Lendut lah. Tali tak masuk. Tali tak masuk. Tali tak masuk. Woi. Ke kiri sikit. Kena. Goreng eh. Woi, meletis. Slow ya. Kayu dulu, jangan laju. Naik. Letih, mana boleh jangan tahu. Berapa lagi? Wih. Mantap lah. Pandailah bang mancing. Sini pula. No. Tapi basi bawa bijak. Oh, ibu. Kamera. Wow, baik. Sama. Woi. Cumi. Besar siap. Naik apa tu? Mantap Nas. Dah petang ni kan. Bagus lah. Bonek lagi. Bonek dah banyak-banyak sikit tak apa. Tak ada lengan dah tarik ikan. Tangan panjang sebelah. Aduh, ngundi kau nak mancing. Ni makan dia. Ada dekat 43. Datang. Mana? Oi, baik siap. Apa perasaan abang? Mantap eh. Petang-petang baru nak buka mulut eh. Petang baru dia jalan tau. Apa tu? Parpu. Asal yang penting dia ada makan je. Terima kasih dan jumpa lagi. Okey, hari ini hari yang kedua. Kita buat postmortem untuk semalam. Alhamdulillah ikan ada, cuma agak kurang waktu pagi tu. Dah nak petang tu baru ikan start makan. Tapi tak apa, hari kedua kita cuba lagi. Hari penentu insya-Allah. Alright guys, stay tune. Let's go. Okey, Abang Syaril, macam mana postmortem untuk hari pertama? Interview sikit. Sekali syukur kepada ilahi bang. Alhamdulillah, amin. Semalam apa begini bang. Baiklah. Suasana pagi di Pulau Dayang. Engkau mentari, akulah sinarnya. Tengok air dia. Air biru. Tapi arus kuat lah pagi ni. Macam semalam juga. Abang duduk tak ada
boleh kan? Mancing lah. Pandai mancing lah ni. Tapi ni seekor tak kira ke badan. Dia naik sekali. Naik ke mana? Ke badan nampak kan? Ha? Ke badan. Aku tu tak dengan seekor ni tak kira. Abang tak naik seekor kan? Ni ikan bunuh diri ni Pak kan? Tu lah. Dia tak tahu aku berdendam dengan ikan ni. Ini tarik habisnya. Tak ada kasi can dia. YB turun. Wah, tengok ikan buat apa? YB bukit kapur. Makan betul-betul. Makan betul. Dah kena ni. Oh biarlah kita akan juragan ni. Kau biar kecil. Abri. Weh. Dah teramba Ada plate. Makanlah sayang, makanlah. Abang tunggu kat atas ni. Cepatlah sayang makan. Makanlah. Ada. Cik ni. Gapu ada okey lah. Jangan dia diam je. Ada. Dah dah. Mesti baikkan ni nak. The distance between your dreams and your reality right now is discipline. Discipline is doing the things you hate to do, but do it like you love it. Siapa sampai dulu dia punya. Air kelapa So kita dah ada 2 kes air kelapa. Satu air kelapa sampai ketuk pagar. Satu lagi habis tembok. Tadi kau bawa tu. Kau bawa satu botol tu. Nas. Tu. Ada kerapu. Cantik air.
Woohoo! Ah. Woohoo! Macam roller coaster. Ombak ini. Saatnya sudah asa kami